Hello guys, kembali lagi dengan channel aku. Dekat depan korang ni, korang nampak lah ada sebiji motor LC V1. So aku harap korang boleh dengar jelas lah suara aku. Sini agak bising sikit. Kita tengok. Motor ni spek 62. Lepas tu dia pakai exhaust TS Racing. Hai yo, budak-budak motor. Okay. Motor ni cantik lah juga. Dia macam setup standard punya lah. Setup standard. Lampu, pakai lampu yang jenis macam ni. Cuba on. Kita start enjin dulu lah. Kita dengar bunyi enjin lah. Motor ni ada bunyi blok. Kita dengar bunyi exhaust je lah. Oh, starter tak kuat lah. Kena start pakai kaki. Okay, dah hidup. Ada bunyi blok lah. Ada bunyi blok longgar. Tapi tak apa. Kejap lagi aku nak buat video on board. Kita tengok syok tak bawa motor ni. Ada time kuda dah sikit-sikit. Okay guys, motor dah hidup. Let's go. Kamera. Let's go. Hari ni kita naik motor LC guys. Korang boleh dengar dengan jelas lah. Spek 62. Berat petang, kejap saja. Tak boleh lah. Boleh guys. Tak boleh bawa laju guys. Motor ni problem tu lah. Photo mode aku tak boleh nak. Tak boleh lah. Dia jadi gitu, blur. Something wrong lah. Tak apalah, kita bawa slow-slow je lah.
Motor dah cantik dah, tapi problem potong lah. Timing kuda dah okey dah. Aduh. Nah inilah keadaan motornya. Dengan bunyi macam tu. Motor cantik tapi ada bunyi guys. Tak. Kira tu boleh buat jalan-jalan. Aduh, kena repair lagi lah motor ni. Macam mana? Tapi tak apa, kita pusing-pusing je. Jom kita teruskan lah. Motor ni lama tak start. Lepas basuh hari tu dia terus jadi problem. Bawa slow-slow okey kot. Tadi aku nak pergi dekat jalan besar, tapi bila jadi macam ni aku tak nak pergi lah. Takut mati tengah jalan susah. So kita lalu jalan kampung je. Dengan kelas mengerang. Nah, kena repair lagi ni. Buat spek 70 ke. Baru syok geng. Kan? Baru syok. Alah, pusing lah. Patah balik lah. Dengan timing kuda. Ada bunyi blok. Macam ni lah untuk video hari ni. Aku agak kecewa lah. Sebab motor problem. Tak boleh nak pulas-pulas, nak test dia punya power. Macam ni dah lama dah ni. Kena repair dulu lah. Tukar blok baru, cek balik api. Motor ni ada timing kuda. Ingat. Ha. Timing kuda. Ada dengan kelas mengerangnya. Ha, jadi blue. Dia jadi blue guys. Aku tak tahu apa masalah dia. Kena cek balik lah carburetor apa semua. Okay guys, itu saja untuk video pada kali ini. Korang subscribe video aku untuk menantikan video yang best-best lagi, okay? Bye bye.